Masa ada darah tu nak kena buat apa, masa yang tak ada darah tu nak kena buat apa. Siapa pernah berlaku situasi macam ni? Contoh kan, Zohor dia ada darah, masih period lah. Lepas tu Asar dia tengok dia tak ada darah dah. Tiba-tiba Maghrib ada balik darah. Dia selang-selang, dia macam putus-putus. Ni ramai sangat wanita yang mula confuse sebab dia tak tahu nak tentukan hukum. Masa ada darah tu nak buat apa, masa yang tak ada darah tu tak buat apa. Disebutkan dalam buku ni, sebenarnya bila berlaku situasi macam ni kan, wanita tu mesti mengambil hukum berdasarkan zahir. Apa tu zahir? Maksudnya bila kita tengok ada darah, maknanya kita tak boleh solat. Tapi bila kita tengok tak ada darah, kita kena kembali solat. Sebab apa yang ni berlaku? Untuk fasa permulaan hari pertama datang haid, sekurang-kurangnya nak hukumkan itu adalah darah haid, mesti dah kena cukup 24 jam. Sebab itulah tolong dapatkan buku ni. Buku ni sangat cantik, berjadual. InsyaAllah semua confuse sebab darah wanita ni kita boleh faham lepas baca buku ni. Jom dapatkan sekarang. Saya letak dekat beg kuning.